Assalamualaikum. So saya nak demo hari ni H trimmer daripada Makito. Okey, ni. Saya rasa China punya kot. Dia punya design macam Makita. Okey. So kita tengok. Hari ni saya nak ni tadi saya dah trim. Nampak? Ni saya dah trim pokok serai. Pokok serai. Ini ada banyak lagi ni. Okey, so dibagi dua bateri. Bateri ni bateri tu 288 volt ni. Tapi memang kuat lah, memang kuat. Okey. So saya nak test untuk trim pokok ni pula. Mungkin boleh tengok lah. Tengok macam mana dia punya performance. Tapi setakat ni tadi saya test yang ni memang best lah. Dia senyap je sebab dia tak ada, dia pakai bateri kan. Okey, cuma hati-hati sikit sebab dia tajam. Cuma bagusnya dia ada safety features kat sini ni. Nampak ni, kita tekan ni, perasan ni kan. Bila kita tekan ni, dia function lah. Kalau tak, ada dua safety features. Satu dekat sini, button ni, button merah ni. So bila kita tekan kan, kita tekan, mesti kena tekan button tu baru dia, kena tekan button ni, lepas tu baru tekan yang bawah ni. Sekejap. Tekan button ni, tekan button ni, baru tekan yang bawah ni. Dia kena serentak tekan, lah. Tekan ni baru tekan ni. Lepas tu satu lagi yang ni. So memang kena pakai dua tangan lah. So kita tengok dulu dia punya performance. Okey, so ni so trimmer ni berapa kaki ni? Dekat 2 kaki kan, tinggi panjang dia 2 kaki. So safety features dia pertama sekali ni button ni. So kena tekan button ni, ada button kat sini, kena tekan, lepas tu barulah boleh ni. Tapi walaupun kita dah tekan kan, nampak tak jalan lagi ni. Tak jalan sebab apa? Dia kena tekan satu lagi. So ada dua safety feature. Satu, switch ni ada lock, kita on dulu, tekan, lepas tu tekan ni, baru jalan. So ni tengok oh memang sedang ah. Memang senang. So nak trim pokok, nak buat bonsai apa kan, okey, boleh check dekat link yang saya sediakan kalau nak beli.